pakai lipstick lagi. Kan baru bangun pagi-pagi ni. Tapi dah sampai ada kopi. Bergaduh agak jadi. Kita orang on the way ke Port Klang. Tengok cruise. Port Klang Cruise Terminal. Pakai lipstick dah hari ni. Pakai lipstick sudah. Kita kat Port Klang Cruise Terminal nak naik cruise. Sekarang dah jam 10.15, 10.20. Nampak tak? Okay. Nama dia Star Voyage. Dia tak boleh zoom pula. Berapa package dia? Belum tahu lagi. So nanti kita akan review lah apa dia? Nanti package harga 1,000 tahu lagi. Belum tahu lagi. Kita tunggu je. Siapa-siapa nak naik cruise ataupun nak try naik cruise dengan bajet yang ditetapkan, boleh pergi. Jalan-jalan and ship tour dekat Star Cruise. So kalau siapa yang berminat nak pergi naik cruise free ada duit lebih, bolehlah pergi kan dekat cruise. Kan makan lunch. Ada makan. So sekarang kita nak lunch dekat apa nama dia ni? Nama dia apa? Nama tempat ni? Delido. Delido. So ni untuk lunch and jangan risau ada halal and non halal. Tapi kat sini halal. Tak, lain dia lawa. Kat sini. Kita round-round dulu kat sini apa yang ada. Roti. So kita nak cari dulu tempat meja untuk makan. Variety kat sini lawa. Di sini. Oh, di sini. At least adalah meja untuk kita book dulu. So kat sini dekat cruise ni dia besar, memang besar. So dia akan satu bulatan yang besar. Kita beli lunch kat sini. Private event. Jom. Sini. Okay. Kat sini lah kan. Nampak view sini sikit. Sini. Wow. So kita cari makan dulu. Kejap lah sekali. So kat sini halal cuisine. Ini halal. Sedap ni. Beli apa tu? Tak ada. Penas. Ya. Tengok berat. Ayam balado, daging black pepper, pasta dengan nugget. Ni cakap sebelum sebab tu dah orang telah makan. Sotong, ayam balado. Lepas tu dia bagi salad. Ini memang cukup optional. Pasta, air fruit juice dengan
A view. Cantik. Makan. Kita makan. So, kita nak makan dulu. Jam 1:30 1:30 kan habis. Sekarang baru pukul berapa? Pukul 12.50. Sedap. Naklah mulut yang kotor. So kita makan dulu. Dia punya daging black pepper dia sedap. Cantiknya, situ ada kolam. Ada kolam. Ada ada slide juga ada. Tapi tak Situ ada slide. Kasih ada slide. apa lagi kita. Ada kolam. Kalau tengah hari panas gila. Swimming pool. Swimming pool ada. Kolam. Macam ni 2,000 untuk masuk. Boleh lepak-lepak semua. Kat tepi-tepi ni. Panas hari ni. Tak hujan. Tak sangat lah. Ada ni kurang. Kita petak boleh lah. Aku tengok muka dia tiba aku ingat kayak dia sambil. Macam dia sambil lah. Okay, ini adalah spa. Spa and wellness. Duduk lama-lama mesti nak pergi spa. Kan? Tempat salon. Yo, asyik ada kuku lagi. Ni mas selesa Sini pun boleh buat kuku. Malaysia. Masuk marah balik Melayu. Tapi itu tak ada apa. Rasa cool je. Siap ada air lagi sih. Jom. Tapi masih tinggal penuh kan. Belum relax pun orang tunggu. Okay, tengok video. Puasa 167. Masa je lah. Ini dah tunggu bilik. Ya ke? Ni bilik tu So ni boleh 3 orang. Dah boleh lah. Boleh? Cabin ni boleh jadi double. Boleh jadi twin. Kalau nak triple baru dia buka. Sini toilet. Oh dia bukan kan dia lipat. Dia kelipat. Jadi rapat ke dinding. Kan? Okey lah. Space dia. Lepas ni kau masuk shower. Nanti biasa ada sofa bed. Siap ada towel. Jadi twin. Ada shower. Tengok Tapi dia campur cabin. lelaki perempuan. Oh dia tak ada asyik. Ada juga tu. Cantik. Kalau ada cafe je. Ni ada balkoni. Orang siapa ni masuk bilik air ni? Ha? Siapa ni masuk bilik air? Kat sebelah bawah. Oh, ya, ya, sama. Kejap. Cantik Enter my room. Siap ada TV lagi. You don't know. Ada balkoni. Ada cermin. Ada towel okey lah. Kita mau dibuka itu? Balcony. Ada orang ni. Ada towel. Tak ada. Sini bilik balkoni. Memang roof. Ini sebab
kapal ni dia register dekat negara dua. Dia pun tak tahu. Negara apa tu bang? Di bawah tu. Cantik banget. Bukan Denmark. Wih, korang tengok. Register dekat negara. Ada Dyson brand Dyson. Register dekat negara kena tulis Nassau. Dia bagi Dyson. Okey. Tempat changing room. Wow, very nice. Kembang badar. But this is one is very Pula. neat. Kacuk jadi apa? Mahamat. So ni tempat office. Nassau. Wih, brand Dyson kawan. Brand Dyson. Soda? Ha. Ini shower. Bathtub. Dua TV. I actually rasa macam T20 masa cruise ni sebab semua macam hotel, macam resort. Ni diorang tengah housekeeping, tengah kemas bilik semua ni. Hari ni panggil saya dating sebab saya dekat cruise. Jangan nak judge saya kerana saya malu orangnya. So ni semua Hafiz ni semua bilik. Ada berapa ribu, berapa ratus bilik dekat cruise ni. Memang kalau nak stay dalam cruise kena stay lama lah, dalam 5 atau 6 hari. So dekat dalam ni semua komplit ada. Penat nak berjalan. Wih. Wih, toilet dia. Ya Allah, cantiknya. Wih, kurang. Masuk-masuk je ni. Wih, saya ada key lagi. Lepas tu dia connection ada bathtub. Connection 2 pintu. Wih. Changing room. Lepas tu ada katil duduk. Ada pantry. Lawa. Tengok. Ni nak korang. Ni kalau tengah-tengah laut nak healing-healing, ni dah tempat dia. Tapi healing kita mahal. Nak bayar. Malam-malam sejuk lah kalau tengok angin. Ada tiger. Minum lah. That's normal. Ada gaming lah. Ada gaming. Kau boleh imagine. So ini dekat dekat kedai pizza. Di kedai ni kena bayar. Kena bayar berapa? Tahu. Harga makan. Harga Singapura kali 4. So many bar here. Okay, top here, right. And then you need to across from behind is 2. Then across the whole here. From behind, then you拉，看不到。我一个一个给你们示范。好，这种等一下哈。好，我们现在。 Sini dekat section Sofia. Tengok korang. Tapi light ni cantik sangat lah hari ni. Okay, ni makan. Tapi tak nampak. Kena cakap kot. Tapi dia fine dining. Bukan buffet. Kalau Next we go to
Sofia. Ni nama tempat ni Sofia. Ini tempat makan dia lah untuk pandai ni Next destination kita pergi Zodiac, which is tempat di theater. Kan? Theater kan? Zodiac Theater. We have a everyday different show. Dia tak ada bowling semua. Tak ada bowling. Baru ni Ni sekarang ni kita dekat kita tengah meeting travel agent dengan travel agent B2B untuk promote diorang punya produk, which is cruise punya tempat. So yang bawa kita ni nama dia GD, Golden Destination. So diorang sponsor kita makan and ship tour dekat sini, which is dekat cruise ni lah. Apa nama dia? Oh, astagfirullah. My dreams. Best type of cabins with exclusive facility. Just now during ship tour, did you all manage to see the best? Dengar tak kita cakap apa ni? Ketak. Habis dah tour kita. Habislah tour kita ke mana? Cepat nak cakap. Singapore. Ke Singapore. Singapore sangat. 3 hari 2 malam baru 1,000 lebih. 3 hari 2 malam 1,000 lebih. Ya. Macam tu lah. So kalau korang nak datang ni kena ada duit, kena kumpul duit. Nak ambil gambar. Habis dah tour kita 1 hari di sini. Okay, sekarang almost pukul 5. And dah habis dah tour. Sekarang dah on the way balik ke rumah. And hari ni macam penat sikit sebab semalam tak cukup tidur. Habis dah ship tour kita di cruise tadi. Memang best sangat. This tour ni first time tour naik cruise. Tak dalam. Iklan. So excited at the same time. I'm so happy sebab ada experience and pengalaman dapat naik cruise ni. Masuk 2 orang je. So husband pergi and bawa lah kita sekali, bawa bini dia kan. Kalau korang nak tanya lebih lanjut pasal naik cruise ni macam mana, berapa ringgit, macam banyak tempat yang korang kalau naik cruise ni, port dia dekat Singapore and dia akan singgah dekat Port Klang ataupun pergi ke Bangkok ke atau ke Medan, banyak tempat. So kalau korang nak tahu, korang just comment down below je. Tanya pasal harga package ke pasal cruise, kita orang semua akan tolong. Okay. Oh, cepat sini ya.